Kalau ada bushes ke, kalau ada motor kat depan dia, mungkin boleh terlanggar benda tu. Yes, kereta ni okey lah untuk pemanduan dalam bandar. Dia boleh kata 95% ada, tapi bukan 100%. Jadi adakah aku menyesal ke beli kereta dengan banyak kelemahan ni? Okay guys, Assalamualaikum dan kembali lagi ke YouTube channel Teku. So, aku dah guna ataupun dah bawa kereta Proton Emas 5 Prime ni selama boleh kata 1 bulan. So, dalam video kali ni aku nak kongsikan kepada korang bukan benda yang best, aku dah cerita dah sebelum ni, tapi aku nak highlightkan semua kelemahan Proton Emas 5 Prime sepanjang aku guna. So, yang pertama, jom let's go. Pertama, kelemahan dia adalah side mirror dia guys. Side mirror dia aku dah share sebelum ni, dia tak boleh nak automatic folding. So, aku kena sini, lepas tu kat sana kena buat juga. Setiap kali aku tutup kereta ni dan aku nak buka balik, aku just dan sana pun dia tak automatic lah. Itu kelemahan yang pertama. Okey, kelemahan yang kedua adalah dia punya lampu dia. Korang boleh tengok lampu dia warna kuning. So yes, dia masih lagi gunakan lampu halogen, bukannya LED macam 99% kereta EV yang lain. So ya, dia unik sikit sebabkan dia adalah EV yang termurah. Dan juga aku perasan dia tak ada auto on ataupun auto off headlamp lah. Dan juga dia tak ada auto high beam. Semua benda manual. Kalau aku nak buka, aku twist. Aku nak tutup, aku twist balik. Aku nak high beam, aku tarik. So manual lah. Okey, kelemahan yang ketiga adalah kereta EV termurah ni dia tak ada parking sensor pada bahagian depan. So, waktu aku nak parking tu, kalau ada bushes ke, kalau ada motor kat depan dia, aku mungkin boleh terlanggar benda tu sebab dia tak ada bunyi. Okey tak? Okey. Depan lagi boleh? Bukan macam kereta lain yang harga sama macam dia. So, ya, kurang sikit. Okey, kelemahan yang keempat adalah dia punya glove box dia tak normal. Sebab dia jenis yang macam ke dalam macam tu. So kalau aku nak letak tisu, dia akan masuk ke macam tu. So dan benda ni tak best sebab aku nak ambil macam mana. So kena bawa keluar semua benda dan aku baru ambil. Kalau aku nak terbalikkan dia pusing macam ni. Aku boleh ambil tapi aku tak boleh tutup. Okey, kelemahan yang kelima adalah dia ikut zaman sekarang lah, zaman moden. So semua benda korang kontrol dekat dia punya head unit ni. Termasuklah dia punya aircon. So aircon, dia punya kipas kan, fan kat sini, slowkan, naikkan, dan juga temperature adjust kat sini. Leceh sikit lah, especially bila korang nak bawa kereta, nak tekan lagi kan. Nak adjust ni pun dekat sini juga, angin kaki dan sebagainya. Tetapi jangan risau, korang masih lagi ada button sebelah gear ni. Termasuklah inilah macam emergency, ada button lagi. Dia punya on off kan fan, on off kan aircon, semuanya button. Tapi semua benda selain daripada ni kat situ. Okey, kelemahan yang keenam adalah pada bahagian bawah tu. Yes, kereta ni tak ada lubang bulat tu port socket tu. Maksudnya korang tak boleh nak guna korang punya car charger yang third party lah. Kena guna yang dia bagi, iaitu port type C dan juga port type A. And aku dah check, type C dia laju juga dalam 26 watt sesuai untuk PD charging iPhone korang. Tapi kalau pengguna Android, sedih sikit lah sebab tak support protokol charging Android tu. So lembab sikit rasa. Dan aku ada banyak car charger yang untuk 12 volt tu. So aku tak boleh guna. Ya. Okay, aku nak buang sampah ni. So aku letak dalam kereta. Okey, sampah kat belakang. Dan macam biasa, kalau kita nak pergi buang sampah, takkan kita nak pakai tali pinggang, pusing-pusing sekitar taman je. Dan selalunya kita akan bawa mungkin dalam 10-15 km/h. Dan kereta ni, kalau dia lebih je 10 km/h, korang dengar tak? Ya, aku rasa limit dia terlalu rendah compare kepada Japanese car macam Ativa ke Pro 2 punya kereta lah kan. Dia limit dia 20 km/h. Yang ni lebih 10 km/h dah akan start bunyi dan bunyi dia annoying lah. Dia pakai tali pinggang lah. Tapi just nak buang sampah depan sana je pun. Oh, cameraman tak pakai. Okey, kelemahan yang ke-8 adalah dia punya kedudukan aircon dia agak ke bawah sikit. So, bila bawa lama-lama, tangan korang akan sejuk dulu sebelum aircon tu kena muka korang. Tangan korang kalau berjam-jam
confirm beku. Sejuk gila. Dan kelemahan yang ke-9 adalah bila kita nak adjust dia punya mode kereta, sport mode, comfort mode, eco mode, semuanya kena control dekat dia punya screen dia. Aku kena tarik macam ni, adjust lah, eco, sport, comfort. Normal comfort lah. Saya nak ubah ke sport, baru macam responsive sikit. So ubah comfort, lebih tenang-tenang gitulah. Dan aku kurang suka bab ni sebab aku punya Ativa yang lama dia ada power button dekat bahagian steering. So tekan power button terus power lah kereta tu. Tapi kereta ni kena tarik-tarik, voice command pun macam apa. So kurang sikit lah. Bukan kereta ni. Okey, kelemahan yang ke-10 adalah bateri dia, of course. Okey, seperti yang korang mungkin tak tahu ataupun dah tahu, kereta ni kalau 100% dia boleh pergi sampai 225 km. Sekarang 70% dapat 160 km sahaja. Yes, kereta ni okey lah untuk pemanduan dalam bandar, tapi kalau nak pergi jauh-jauh, nak travel cross negeri ke apa, dia macam kurang sikit dan banyak kali kena charging lah. Dan walaupun pemanduan aku memang aku guna dalam bandar saja, tapi sebabkan range dia rendah, aku kena charging banyak kali juga. Sekarang dah lebih 2000 km. So jangan tanya aku lah berapa kali aku charge. Lebih 10 kali. Berkali-kali aku charge. Tak sampai 1 bulan guna. Okey guys, kelemahan yang ke-10 adalah dia punya top speed dia. Kereta ni boleh bawa top speed sehingga 130 km sahaja. So yes, kalau korang bawa ke highway yang laju, lorong kanan tu tak cukup laju lah 13. Mungkin akan ada orang high beam dekat belakang. Dan ini aku tunjuk 130 km per hour. Nampak? 130 tak boleh lebih. Aku rasa agak slow lah. Walaupun dalam bandar pun highway max tu aku perlukan lebih sikit. 14, 15 sedap lah. Tapi kalau 13 kurang sikit. Dan aku perasan bila bawa 130 ni, bunyi jalan, bunyi angin dah masuk banyak gila. Dan aku rasa kurang selesa lah. Memang tak nafikan ini kereta bandar lah. Betul-betul bandar. Tak sesuai untuk high speed dan juga long distance lah. Okey, kelemahan yang ke-11 adalah tak ada feeling lah. Sebab bila kita bawa EV ni semuanya tenang. Kita tekan minyak pun dia macam tu je. Dia tak ada bunyi pun, dia just bunyi angin makin kuat. So compare kepada kereta petrol yang aku dah bawa sebelum ni, tekan minyak, feeling tu rasa macam jadi pelumba sikit lah. Walaupun speed dia 110, 120. Tapi kereta ni pecut, tak rasa apa sangat lah. Itu yang aku yakin ramai orang akan rindu lah dengan kereta petrol yang dulu tu. So ya, kereta EV senyap, tenang, tapi feeling tu tak ada. Okey, kelemahan yang ke-13 bila kita dah slow down kereta nak parking kan. Selalunya lah kereta yang lain-lain ni dia akan bagi tahu tayar kita kalau tersengit ke apa, dia akan bagi tahu dekat sini. Tapi Imas 5 Prime mahupun Premium dia tak bagi tahu angle tayar tu. So kalau kita tersengit time kita parking tu, dia tak bagi tahu. Kita kena guna just insting pemandu je lah untuk agak-agak tayar tu dah straight ke tak straight ke, dia tak bagi tahu. Benda kecil je, tapi iyalah, kalau kau ada kan best. Okey, kelemahan yang seterusnya baru balik semalam Jumaat. So sekarang tengah panas ni, jom masuk kita. Nak naikkan kipas. Naikkan kipas. Cepat hidup. Cepat. Korang tengok. Dia nak loading, aku nak naikkan kipas. Panas. Panas tu. Setuju. Okey. Loading dia dalam 5 ke 10 saat. So lembab sikit. Okey, kelemahan yang ke-15 adalah peta yang built-in dalam head unit ni. So nampak peta map. Dia punya
navigation dia tak update dan dia gunakan data yang lama. Yes, dia ada traffic punya navigation, dia punya live view sebagainya, tapi data map tu dia gunakan data yang lama. Sebab ada banyak accident aku berlaku, aku search tempat tu sebenarnya dah pindah tempat lain, tapi dia hantar aku dekat tempat yang lain, dan dia ada certain area dia suruh aku U-turn kat situ, tapi tak boleh U-turn. Macam tu lah, pelik sikit lah dia punya map dia. Okay, kita guna dia punya map nak pergi IOI City Mall. Dah sampai. Okay, IOI City Mall kat Present 7. Oh yo, besarnya IOI City Mall. Hospital. Ni hospital. Kau kena tipu. Kena scam. So aku akan guna Android Auto. So aku just buka Google Map lah. Jauh lagi best berbanding dia punya map. Dan bercakap pasal dia punya map, kelemahan yang ke-16, tak semua charger dalam dia punya map ni. So yes, map dia boleh cari charging point. So just dia akan loading kat sini, dia akan carikan EV charging station yang terdekat, dia akan tunjuk kat sini. Tetapi yang ada dekat office aku, TNB Latron tu, dia tak ada dalam dia punya map ni. Dia boleh kata 95% ada, tapi bukan 100%. Aku nakkan 100%. Okey, kelemahan yang ke-17 adalah dia punya voice command dia. Hi Imas ni actually fungsi juga. Buka tingkap. Sedang buka. Tutup tingkap. Tingkap pemandu telah ditutupkan. Tapi kalau dalam bahasa Melayu, banyak benda yang tak boleh buat. Macam nak tukar ke mode sport. Minta maaf, saya tidak faham. Tukar kepada mode sukan. Destinasi tidak diterima. Dan kadang-kadang dia punya voice command ni tiba-tiba dia muncul somehow. Aku tengah sembang dengan Wan, tiba-tiba dia keluar sendiri. Okey lah, dia membantu untuk simple punya task, tapi tak function sangat. Mak engkau hijau. Okey. Yang ke-18 berkaitan juga dia punya screen. Sekarang pasal dia punya app. So kita buka dia punya menu dia. So ini aplikasi yang dia ada. Dan kalau kita nak tambahkan app, kita boleh tekan dia punya A Store ni. Dan kita tengok A Store dia, tak ada app pun dekat dia punya App Store. So tak boleh nak tambah. Dan korang hanya limited dekat ini sahaja buat masa sekarang. Ada Joox, ada Spotify. Selain daripada tu, third party macam tak ada langsung. Dan juga dia tak ada browser. So maksudnya korang tak boleh nak guna browser tu nak buka Netflix ke, nak tengok YouTube ke. Ya, tak boleh lah nak tengok movie. Tak boleh pada Imas 5 buat masa sekarang ni. Tapi tak sure lah, mana tahu A Store dia ada Netflix ke apa kan. Tapi aku tak rasa dia akan tambah lah. Mungkin lagi 2 tahun kot adalah 5 aplikasi kat sini. Okey, kelemahan yang ke-19, benda kecil je, iaitu gambar yang ada kat head unit ni tak sama macam kereta aku. Yes, aku versi Prime, gambar ni versi Premium. Pak rim lain, atas hitam. Kalau dia boleh samakan macam kereta aku, lagi nice lah. Dan bukan sini je, dekat sini pun sama juga. Design Premium, bukan Prime. So adakah dia nak cakap yang aku tak cukup duit nak beli Premium? Mungkin. Dan kelemahan yang terakhir, sangat-sangat kecil, sangat minor. Ini lebih pada personal preference. Dia punya ni, parking ni, patutnya kalau tukar colour merah bila aku on kan, lagi nice lah. Sebab parking ni sinonim dengan warna merah. Tapi itulah dia warna putih saja. Waktu malam pun dia warna putih juga. Kalau warna merah, bila tak guna, tukar colour putih, lagi nice lah. Kita tahulah, sekali pandang, oh dah, handbrake down. Jadi guys, itu sahaja 20 kelemahan yang aku jumpa sepanjang 1 bulan guna Proton IMAS 5 Prime ni. So ya, aku harapkan Proton tengok video ni dan baiki semua kelemahan yang aku cerita tadi. And aku rasa kalau kelemahan yang aku cakap-cakap tadi tu semuanya perfect, tak ada masalah, ini boleh jadi kereta yang sangat-sangat padu. Jadi adakah aku menyesal ke beli kereta dengan banyak kelemahan ni? So far masih okey lagi. So guys, itu sajalah video untuk kali ni. Like video kalau korang suka, dah subscribe YouTube channel aku kalau video ni membantu korang. Dan jumpa lagi pada video yang akan datang. Stay safe, hati-hati, sentiasa happy. Bye bye. Ling long.